Ketua Balai Polis positif dadah ketika berhibur dipindahkan ke Pulau Pinang. Apa nak jadi ni? Polis pun isap dadah ke? Allahu Akbar. Macam mana ni? Ya Allah. Aku yang rana pelik lah. Kalau orang awam macam kita ni isap dadah, dah kena dah macam-macam ni. Dah tanya juga kan, kalau pihak polis ni kena kena pindah balai polis je. Allahu Akbar. Nampak tak kita hari ni ada kasta, tak adil. Undang-undang manusia sebenarnya tak adil pun sebenarnya. Sedangkan polis ni, PDRM ni, dia nak jaga rakyat, dia nak jaga kita. Tapi bila dia buat kesalahan, macam mana dia nak jaga rakyat?